Roman Reigns dan juga CM Punk berlakon sama-sama dalam satu filem. Jadi kawan baik pula tu. Lepas tu kita ada satu wrestler yang baru sign kontrak dengan WWE. Nak tahu siapa? Jom kita sembang dekat dalam. Tapi sebelum tu, yang mana minat konten WWE, kasih follow dulu. Makasih. Filem sequel daripada Zootopia, Zootopia 2 menampilkan satu cameo, bukan satu lah, dua cameo daripada WWE Universe, iaitu CM Punk dan juga Roman Reigns. Mereka berdua ni menjadi pengalih suara untuk ni dua karakter atas ni, dua kuda belang ni. Jadi buddy cops. Oh, jadi polis member baik dua orang ni. Tapi diorang dua ni hanya sebagai cameo untuk memeriahkan, orang kata, filem tu je lah, bukan menjadi pelakon utama pun. Siapa yang layan Raw hari tu yang masa Roman datang tu, kan ada beberapa orang. Chan, Z-Bros. Sebab Z-Bros tu kira macam diorang punya tagline lah dalam movie tu. Korang boleh tengok, ada dah viral lah diorang berdua ni. Dan filem ni pun akan ditayangkan pada tahun ni, November 23 tak silap aku. So korang mana-mana fan nak tengok CM Punk dan juga Roman Reigns ini berganding bahu, jomlah kita layan Zootopia 2. Zootopia 1 pun layan juga. Aku pun layan, nak tengok 2 ni juga macam mana. Ada pula Roman dengan CM Punk, amat-amat dahsyat. Berita kedua ni dia, Joe Hendry. Say his name, siapa Joe Hendry. So Joe Hendry sekarang dah sah menjadi milik WWE. Sebelum ni Joe Hendry ni dia merupakan superstar daripada TNA. Bang, habis tu hari tu tengok dia lawan Randy Orton dekat WrestleMania, lepas tu keluar dekat Royal Rumble. Bukan dia dah join WWE lama ke? Itu diorang masih, si Joe Hendry ni masih lagi dekat TNA. Time tu awal-awal tu sebab TNA ni setengah berkolaborasi dengan WWE sampai sekarang lagi. Sebab tu si Kelani Jordan tu boleh dapat tali pinggang TNA, Trick William tu boleh dapat tali pinggang TNA sebab dia tengah berkolaborasi. Tapi sekarang ni Joe Hendry dah sah menjadi milik WWE. Selepas WWE membeli Joe Hendry ini daripada TNA, itu yang aku baca lah. So dekat brand mana yang Joe Hendry ni akan keluar, aku tak pasti lagi. Tapi buat masa sekarang ni dia banyak keluar dekat NXT lah. Sebab semalam pun kalau korang tengok dekat NXT Gold Rush tu, dia ada match dengan si siapa tu namanya, Eden Page dan juga Chelsea Green untuk AAA Mixed Tag Team Champion. Dia bersama Tia Hill ini tapi kalah lah. Tapi sebenarnya aku mengharapkan Joe Hendry ni pergi ke main roster sebab dia dah sewajarnya ke sana, aku rasa. Tak perlu kot ke NXT, pergi je push dekat main roster sana, mid-card title ke, world champion ke, kan cantik juga tu. Tapi kalau awal-awal ni Atuk H nak sumbatkan dia dekat NXT untuk dapatkan NXT champion pun okey lah juga kan. Tapi tahun depan kasihlah dia naik main roster, meriahlah sikit sebab dia ada crowd. Semua orang akan percayakan dia. So tu je lah ya, dua berita yang hangat awal bulan ni. Tapi lambat sikit lah aku update sebab busy dengan Raw dan juga SmackDown ni, amat-amat dahsyat. So kalau ada berita-berita yang menarik lagi, nanti aku akan update. Kalau ada berita-berita yang aku tertinggal, korang boleh komen dekat bawah. Alright.